Kenapa tak ramai orang bercakap pasal hantu perhentian bas kosong tu? Jom kita selami kisah seram ni. Dalam sebuah pekan kecil yang sunyi, ada satu perhentian bas yang orang tak berani pergi lepas tengah malam. Katanya, ada hantu. Orang panggil dia hantu di perhentian bas kosong. Orang kata dengar bisikan perlahan dan rasa sejuk mencucuk tulang. Macam ada benda tengah perhati. Satu malam, ada seorang berani nak siasat. Dengan lampu suluh je, dia tunggu. Tengah malam tiba. Tiba-tiba, udara jadi sejuk beku. Lampu jalan berkelip-kelip. Dia dengar bunyi tapak kaki, tapi tak nampak sesiapa. Jantung dia berdegup kencang, dia pun pusing nak balik. Tapi, satu kelibat muncul, hantu perempuan berbaju putih. Dia hilang secepat dia datang, tinggalkan orang tu takut sampai lari lintang pukang. Sampai hari ni, perhentian bas tu kosong lepas gelap. Jadi, korang berani pergi tak? Atau nak ikut nasihat dan jauhkan diri?